Ini tak payah tunggu raya puan. Masa rendang je tunggu raya. Kan tak payah. Ini boleh buat bila-bila. Rasa macam nak makan dah lama tak makan nangka. Lauk nangka. Boleh cuba ni. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi rendang ayam nangka. Okey, nangka ni you potong kemudian rebus. Letak sikit garam dan rebus sampai dia empuk, tapi jangan lembik sebab nanti kita nak masak takut dia hancur. Ya, ni nangka yang Kak Zaida dah rebus dengan sedikit garam. Okey, kita panaskan minyak kuali. Kita nak tumis. Kak Zaida biasanya masak, saya suka tumis daun-daun ni. So kita masukkan ni semua, daun kunyit, daun limau, serai yang kita ambil separuh tadi, dan daun pandan. Okey, kita tumis sekejap sampai dah naik bau sikit. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah mayang. Okey, kita tumis sampai bawang dia jangan garing lah bawangnya, setakat hingga bau dia wangi saja. Okey, so kita biarkan dalam kuali. Now kita nak blend. Okey, kita nak blend ni sekarang. Halia, lengkuas, bawang putih, bawang besar dan juga serai. Saya tak pakai kunyit hidup puan sebab nanti blender saya kuning. Dia ada macam sikit brown-brown pada ujung-ujung apa ni? Bawang. Ya, okey. Tak payah sampai macam bawang goreng. Ya, okey, kita nak tumis yang ini pula. Yang kita dah kisar ni tadi, bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas dan serai. Kalau puan dekat rumah, pisah sekali dengan lada. Kita tumis sikit lagi sampai dia garing sikit. Okey, kita nak masukkan lada yang kita dah blend tadi. Tapi kalau puan dekat rumah, tumis dengan lada sekali, blend sekali dengan lada. Ya, tumis sampai dia garing. Ya, okey, kita nak masukkan. Saya tak pakai kunyit hidup tadi, jadi saya pakai kunyit serbuk. Saya masukkan kunyit serbuk sekarang. Okey, kita tumis lagi. Saya nak tumis sampai dia garing betul, ladanya masak betul ni. Okey, ni dah tu saya kecilkan api. Kemudian saya nak masuk ni dulu ya. Asam keping. Kalau guna asam keping dalam masakan, ni kena masuk awal. Asam keping kena masuk awal sebab asam keping dia lama sikit nak keluarkan asam dia tu. Okey, kita masukkan air lebihan ni tadi. Ya. Kalau puan tak nak buat macam ni pun tak apa, taruh je lah air biasa. Okey, kita balik-balik sekejap. Okey, kita nak masukkan ayam. Sambal dia dah jadi, bumbunya dah jadi, kita masukkan ayam. Okay, ayam ni Kak Zaida dah goreng garam kunyit ya? Garam kunyit ni senang supaya dia mudah masak. Senang goreng ayam. Okay, kita balik-balik sekejap ni dulu. Dah ada bau rendang dah. Kan? Kita nak masukkan nangka. Kalau tak suka nangka banyak, agak-agak nak letak sikit, terpulang, tak ada masalah. Okey, kita gaul-gaul hingga rata. Sekarang ni kita nak masuk ke risik. Air sikit. Santan. 1 ekor 300 ya. Puan agak-agak lah ikut puan punya selera lah. Okay, jangan lupa garam. Okay, kita balik-balikkan. Untuk lauk ni saya letak siap-siap gulanya, tapi jangan banyak. Saya pakai gula merah ya, sikit aja. Jangan tidak kata orang tu tak ada rasa gula merah. Okey, kita balik-balik kejap. Okey, saya nak masukkan ini optional. Suka letak, tak suka tak payah. Nak potong 2 bagi dia pedas pun boleh ya. Kak Zaida just masuk saja cili padi ni dan kita balik-balikkan. Dah pun masak rendang kita, bau-bau rendang dah ni. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu rendang ayam nangka buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.